Dan kami Muslim Malaysia ini tidak terlibat dengan mana-mana badan parti politik lah. Kita punya kotak infak ini 100% adalah derma dan sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. Saya nak minta doa daripada tuan dan perempuan yang ada ni, minta doakan kepada semua penyumbang dan penderma di luar sana, semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dan juga diberi kesihatan yang baik agar dia orang boleh menderma lebih lagi kepada kita di Malaysia dan kita boleh bantu lebih ramai lagi golongan-golongan yang memerlukan di luar sana, insyaAllah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Gumi daripada mewakili penghulu Kampung Kebayoran merakamkan ucapan terima kasih kepada Muslim Malaysia di atas bantuan kotak infak di Kampung Kebayoran. Akhir sekali saya merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Muslim Malaysia. Terima kasih Muslim. Terima kasih. Tak kena beli lah kalau dalam kotak ni. Terima kasih untuk Muslim Malaysia. Terima kasih.